Hello guys, sekarang aku ada dekat Maha di Meru Resort di Puncak Bogor, Indonesia. Ini satu villa yang agak mewah. Dia betul-betul sit on the cliff tau. Jom, we go room tour. Aku akan tunjuk semua benda lah pasal villa ni. Jom. Kabus tebal. Comel je dekat atas ni ada macam taman kecil. Tengok, itu semua dia punya tempat check-in. Dia punya restoran. Dekat tepi tu ada campfire. Okay, dah selamat check-in room number 1. Jom. Okay, so kita tak dapat nak naik benda Allah ni sebab bilik kita dekat je bilik nombor 1. Kita kena naik tangga je. Ni katanya banyak juga tangga nak kena naik. Dalam 100 anak tangga. Kita tengok tu. Mungkin bilik nombor 1 ni tak banyak sangat kot. Betul lah, kena hiking sikit. Naik tangga. Dah berapa anak tangga ni dah, tak kira. Ni untuk orang-orang muda. Sesuai lah. Kalau warga emas ni, siap warga emas. Kena naik tangga banyak-banyak. Aku ada 2 beg tarik dengan 2 lagi backpack. Rada tu angkat seseorang lah. Steady. Sampai dah. Oh, dekat je. Okay, dah masuk bilik, dah check in. Jom, kita pergi room tour. Masuk-masuk je, ada minibar. Ada coffee, ada drink sikit, snacks. And then ada few more drinks dekat bawah ni. Semuanya percuma. Pusing sikit, ada ruang tamu dengan 2 kursi yang kecil macam ni. Overlooking the mountain. Kat belakang tu, ada katil. Katil king Katil king. Sesuai lah kalau ada macam aku, ada anak seorang je. So the 3 of us can fit comfortably lah. Punya katil pun overlooking the mountain view. Okay, tapi ni yang paling best. Nampak tu, ada jacuzzi sebiji. Woohoo. Jacuzzi ni tutup lagi sebab tadi dia tanya nak buka ke tak, tapi kita orang macam tutup je lah dulu sebab nak hujan. Nanti bila cuaca dah cerah ke, dah lama sikit ke, baru kita orang buka jacuzzi ni. Jacuzzi air panas 40 degree. Lepas tu dah dekat katil, kita jalan lagi. Ni ada toilet pula. Ni dia punya tempat mandi. Oh, very nice. Then ada bathrobe, slipper. This is the jamban. Sini ada tempat gosok gigi, wash basin. And a big mirror here. Besar cermin ni, dah macam kat gym lah. Ni je lah yang tak best dia punya bilik air ni. Sebab bilik air dia memang boleh nampak. Tapi ni dah minta tolong dia macam tampalkan apa benda tak ni. Tapi still boleh nampak juga dari luar. Aku pun tak tahu lah macam ni dia boleh buat keputusan untuk buat transparent toilet ni. Transparent tempat mandi semua. I mean, come on lah. Tutup je lah. Kita dalam bilik air kan nak privacy. Kenapa nak buka-buka macam ni? Aku ingatkan dah habis tau. Dia keluar bilik ni, ada rooftop. Boleh naik atas. Oi, hujan lah. Sebab kabus. Wow. Look at you. Wah, cantiknya. Ada rooftop. Private rooftop for you to have barbecue at night. Oh, yang ni special request. Kita boleh cakap dekat hotel untuk sediakan barbecue untuk kita makan malam-malam. Wah, bestnya. Alamak, hujan lah. Kabus tebal, tak nampak apa. Kalau tidak, ini semua view gunung ya. Sekarang ni tak nampak langsung. Okay dah, jom Syah turun. Syah turun dulu. Wih, 2 kali pusing juga. So this is it, Maha di Meru Villa number 1. Cantik gila.
Jom kita pergi makan. Cuaca hujan sikit, tapi sudah lapar. Dah pukul 3. Kita nak pergi makan dekat dia punya kafe, dekat tempat check-in tadi. Boleh je nak order makan dekat bilik, tapi dia kurang feel sikit. Bila dah sampai hotel-hotel macam ni, kenalah experience dia punya restoran juga. Jom. Kabus dah tak tebal sangat, so sekarang dah boleh nampak view sikit. Itu dia. Jom kita pergi makan. Kita orang baru order, tengok dulu lepas tu makanan dia macam mana. Sedap ke tidak. Makanan dah sampai tapi belum semua. Ini mac and cheese. That looks nice. Ini mushroom truffle pizza. Ni kita orang ambil hot tea je. Kitchen dia orang dekat belah sana tau, jauh. Jadi sekarang ni tengah hujan lebat. Jadi susah juga untuk dia orang nak bawa makanan dari sana ke sini. Kesian jugalah. Kita try jap pizza dia. Mushroom truffle. Oh. Sedap kan? Sedap. Dia punya cheese is very nice. Sedap. So pizza ni harga dia dalam RM30, RM35. And then lah. Oh, ni nasi tumpang. Alright. Silakan. Okay, thank you. Dia. Nak kau rasa macam nasi goreng. Tapi dia lain sikit. Tak tahu nak describe macam mana. Tapi sedap je. Settle makan. Yang ada benda yang tak habis, kita fokus. Okey je lah makan dia. Kafe dia tu, kalau untuk lepak aku rasa nice kot. Kalau untuk makan heavy ni, out of 10, bagi 6 je kot. Dia punya pizza mushroom truffle tu yang paling sedap. Mac and cheese dia fail. Nasi tumpang rawon dia okey aja. Steak dia pun okey aja. Cuaca dah cantik. Look at that. Kabus dah lari. Lepas ni kita nak try jacuzzi pula. Oi, best ni. Very exciting. Jom Syah, kita masuk jacuzzi. Cantiknya. Dalam kamera tak nampak sangat tau. Tapi depan mata ni memang betul-betul warna merah, oren, warna purple, warna biru, semuanya campur-campur. Sekarang ni waktu maghrib, bunyi azan, lepas tu layan pula sunset macam ni. Masya Allah. Hebat. Good morning. Sekarang ni dah nak pukul 12. Dah siap untuk check out. So far it's been amazing. Memang ini antara hotel yang terbaik aku pernah duduk. Tapi walaupun mewah, walaupun terbaik, tapi ada juga a few things yang aku rasa resort ni boleh improve lah. First one definitely immediate action. Yang bilik air tu, yang dia letak stiker tu. Stiker tu walaupun dia macam cover dengan stiker, tapi orang luar still boleh nampak orang dekat dalam. Bila mandi, bila membuang apa semua, orang dari luar boleh nampak. So benda tu tak nice lah. Jadi setiap kali macam bila aku nak mandi ke, bila kita orang nak pakai toilet ke, anak aku kena duduk dekat kursi ni. Dia tak boleh nak pergi ke sana tau.
Jadi ini satu anak lah. Kalau bayangkan kalau ada 2 anak, 3 anak, jadi sangat susah lah untuk manage benda tu. Nombor 2, the food. The food is good tapi it could be better sebab I expected more lah in a resort like this kan. Aku expect makanan dia macam boleh jadi lagi baik. Rasa macam terlalu average untuk hotel yang selevel ini. Yang ketiga, unit yang kita orang dapat ni, dia punya lantai bilik air dia bertakung. Jadi tadi bila kita orang bertiga pakai bilik air untuk mandi kan, bila dah turn aku orang yang ketiga nak mandi, memang dah bertakung lah dekat bawah tu. Maybe this is only this unit kot. Diorang kena fixkan secepat yang mungkin lah. Itu pun antara benda immediate juga. Yang keempat, dalam bilik tak ada almari. Selalu kan hotel-hotel ada almari. At least macam ada sliding door, almari, lepas tu kita boleh gantung-gantung baju kan. Yang ni tak ada. Dia adalah tempat gantung baju dekat luar toilet tu, tapi itu sahaja, very very limited. Sebab ruang dia sangat besar tau. Ruang dia sangat besar. Jadi dia kena betul-betul utilize lah the space untuk buat wardrobe supaya senang sikit untuk organize barang, letak-letak barang semua. So ni kita nak check out. And that is it for Maha Di Meru Resort punya experience. Overall aku bagi 4.5 over 5. Tak boleh markah penuh lah because of some of the reasons yang I mentioned just now. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye bye.